The Replies AI Podcast, your trusted take on the latest AI news. Episod 8, Robot di Hospital North Carolina. Doktor dah tak perlu? Cuba bayangkan anda sedang baring kat ward hospital di Malaysia. Anda rasa tak sihat, jadi anda tunggu doktor pakar masuk untuk periksa anda. Sesuatu yang kita semua pernah lalui, kan? Ya, betul. Dan bila pintu bilik tu perlahan-lahan terbuka, anda tentu jangkakan seorang doktor manusia yang pakai kod putih dengan stetoskop kat leher masuk. Tapi bukan itu yang berlaku. Tepat sekali. Yang meluncur masuk ke dalam bilik anda dengan senyap bukanlah manusia, tapi ia sebuah robot beroda 4 yang warna hitam. Macam dalam filem science fiction. Kan? Dan kat bahagian atas robot tu ada satu skrin besar yang tayangkan wajah doktor anda. Doktor tu bercakap secara langsung dengan anda, tapi dari jarak yang mungkin beratus-ratus kilometer jauhnya. Bunyi macam agak distopia. Memang. Tapi ini bukan rekaan, tahu tak? Benda ni memang sedang berlaku secara realiti sekarang ni, kat hospital-hospital di Carolina Utara Amerika Syarikat. Wow, itu satu perkembangan yang sangat besar. Ya. Jadi, misi sesi kupasan kita pada hari ini bermula dari fenomena yang dipanggil robo-doktor ni. Kita nak kaji sumber-sumber yang tunjukkan macam mana teknologi sedang merombak garis pemisah antara manusia dan mesin. Dan yang paling penting untuk anda yang dengar ni, terutamanya para pemilik perniagaan di Malaysia, macam mana revolusi automasi ni bakal ubah cara anda beroperasi. Betul tu, sebab automasi ni bukan setakat robot kat hospital je. Maksud saya, kita akan tengok juga robot tanpa pemandu kat Costco, kecerdasan buatan yang buat jualan secara automatik, dan satu misteri yang agak meresahkan, pasal beberapa saintis berprofil tinggi yang hilang. Ya, sesi kali ini memang penuh dengan info yang sangat berat dan kritikal. Jadi, mari kita mulakan dengan hospital di Carolina Utara tu dulu. Baru-baru ni, ada satu video yang tular kat platform X, dipost oleh pengguna bernama Wall Street Apes. Oh, saya ada tengok video tu. Menarik kan? Tapi pada masa sama, agak menakutkan sikit. Video tu tunjuk robot telekehadiran ni jalan-jalan kat lorong hospital. Ia melepasi troli ubat, lalu depan bilik pesakit dengan bersahaja. Dan kita boleh nampak muka doktor manusia kat skrin tu. Kawal robot tu dari jauh. Betul. Jadi bila disoal, alasan rasmi pihak hospital adalah dorang nak tangani krisis kekurangan kaki tangan. Dorang nak kurangkan beban doktor yang sedang alami burnout dan beri akses kepada pesakit kat luar bandar. Dari sudut operasi kesihatan, rasional tu nampak kukuh. Maksud saya, bayangkan pakar jantung yang bilangannya sangat terhad. Ya, dorang kena pandu jauh-jauh. Tepat sekali. Daripada buang masa 4 jam memandu ulang-alik dari bandar ke hospital daerah, doktor tu kini boleh buat rondaan kat 3 hospital berbeza dalam satu pagi je. Ia memecahkan halangan geografi tu. Betul. Ia satu penyelesaian yang logik untuk masalah masa dan tenaga. Saya faham logik penjimatan masa tu. Tapi bila kita tengok reaksi orang ramai kat internet, majoritinya marah. Ramai yang bersifat sinis. Dorang rasa macam hilang sentuhan emosi, kan? Ya. Ada satu komen ni yang buat saya terfikir. Dia tanya, kenapa hospital tak pasang je skrin TV pintar dalam setiap bilik untuk buat panggilan Zoom? Itu soalan yang sangat bagus. Kan? Kenapa nak kena belanja puluhan ribu dolar untuk beli robot beroda ni? Secara peribadi, saya setuju. Benda ni seolah-olah kita letak perisian Zoom atas sebuah kereta mainan kawalan jauh yang bersaiz manusia. Dan dorang labelkan ia sebagai inovasi kesihatan yang hebat. Tepat. Jadi persoalannya, adakah syarikat korporat ni mula tunggang terma kecekapan semata-mata nak kurangkan kos pakar sambil membuang nilai sentuhan fizikal yang sebenar dengan pesakit? Itu kritikan yang sangat tajam dan kita tak boleh abaikan. Ya, robot tu mudahkan doktor bergerak dari katil ke katil. Tapi adakah ini betul-betul untuk selesaikan isu burnout kaki tangan? Atau cuma taktik nak perah lebih ramai pesakit dalam masa sehari? Tepat sekali. Dan untuk anda pemilik perniagaan kat Malaysia, tak kiralah anda ada rangkaian klinik, kedai runcit atau pusat khidmat pelanggan, anda kena sentiasa tanya diri anda, kenapa teknologi ni digunakan? Maknanya, jangan sekadar kejar trend. Betul. Kalau automasi yang anda bawa masuk tu buatkan pelanggan rasa macam dorang ni cuma satu nombor giliran kat kilang, anda sebenarnya sedang korbankan kesetiaan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Peringatan yang sangat penting, tapi mari kita beralih ke tahap teknologi yang jauh lebih maju.
Kalau kat hospital tadi, manusia masih kena pegang alat kawalan jauh kan? Ya, masih ada kawalan manusia secara langsung. Tapi macam mana pula kalau automasi tu bebas sepenuhnya? Tak ada manusia langsung kat belakang skrin. Ini fasa autonomi pintar. Kesannya pada sektor industri memang sangat besar. Betul. Dalam sumber, kita ada laporan dari sebuah gudang Costco kat South Jersey. Dorang sekarang tengah guna robot forklift atau forklift tanpa pemandu. Untuk punggah barang kan? Ya, dan saksi cakap, mesin ni beroperasi dengan sangat luar biasa lancarnya. Ia boleh masuk lori dan letak pelet tu lembut sangat, sampaikan pemandu lori kat depan tu tak perasan pun kerja pemunggahan tengah berlaku. Wow, itu tahap ketepatan yang tinggi. Tapi kat sini, saya agak skeptikal sikit. Gudang besar macam Costco ni, persekitaran dia bising, kelam kabut, orang lalu lalang. Boleh ke sebuah robot forklift betul-betul bertindak balas macam manusia? Keprihatinan tu munasabah. Tapi jawapannya terletak pada macam mana mesin ni melihat persekitaran dorang. Dorang tak ikut garisan kat lantai macam robot kilang zaman dulu. Oh, jadi dorang guna sensor apa? Dorang guna sistem LiDAR. Kalau nak mudah faham, LiDAR ni macam sistem radar kelawar. Kelawar kan hantar gelombang bunyi untuk tahu jarak dinding. Ya. Untuk pandu arah dalam gelap? Tapi LiDAR ni guna pancaran cahaya laser. Ia tembak berjuta-juta titik cahaya setiap saat dan ukur masa cahaya tu pantul balik. Jadi ia bina peta 3D secara langsung? Tepat sekali. Kalau ada pekerja tiba-tiba melintas atau ada kotak jatuh dari rak, sistem LiDAR ni akan kesan dalam masa milisaat. Ia boleh berhenti atau elak jauh lebih pantas dari masa reaksi manusia. Maknanya ia bukan bergerak buta. Ia aktif proses keadaan sekeliling. Betul. Ia lebih peka berbanding pemandu manusia yang mungkin letih atau hilang fokus. Menarik. Dan kalau kita sebut pasal kelajuan memproses persekitaran, kita kena sentuh pasal robot Unitree H1 ni. Oh, robot dari China tu. Ini memang pecah rekod. Ya. Ia robot humanoid berkaki dua atau bipedal. Tahu tak kelajuan larian dia cecah berapa? 10 meter sesaat. Biar betul. Itu dah hampir dengan kelajuan pelari pecut Olimpik. Ya. Kalau tukar kepada batu sejam, ia sekitar 22 batu sejam. Sebagai perbandingan, Usain Bolt pegang rekod dunia pada kelajuan 10.44 meter sesaat. Maknanya, robot yang berat 47 ke 73 kilogram ni hampir menyamai manusia terpantas dalam sejarah. Dan kelajuan macam tu untuk robot yang berlari guna dua kaki besi, ia satu penanda aras yang sangat gila. Memang gila. Dan robot H1-2 yang lengkap dengan lengan ni, harga dia bermula dari sekitar $128,000. Ia guna chip NVIDIA, kamera Intel RealSense dan sistem LiDAR macam forklift tadi. Dan dorang cabut kepala robot tu masa ujian larian tu kan? Ya, semata-mata nak ringankan berat. Cuba bayangkan, satu robot tanpa kepala berlari laju macam Usain Bolt. Kerja anda. Menakutkan kan? Sangat menakutkan. Tapi soalan utama saya, macam mana sebuah robot besi yang berat boleh lari atas kaki mekanikal tanpa jatuh tersungkur? Rahsia dia ada pada satu konsep AI ni yang kita panggil pembelajaran pengukuhan atau reinforcement learning. Macam mana tu? Boleh terangkan sikit? Boleh? Bayangkan anda ajar budak kecil naik basikal. Anda tak bagi dorang baca buku teks pasal hukum fizik kan? Ya, tak ya. Kita suruh je dorang kayuh. Betul. Dorang kayuh, hilang imbangan, lepas tu jatuh. Setiap kali jatuh, otak dorang belajar dan selaraskan otot. AI untuk Unitree ni pun buat benda yang sama. Maksudnya, jurutera tak programkan pergerakan tu satu-satulah? Tak, dorang tak tulis kod untuk setiap sendi. Dorang cipta model digital robot ni dalam simulasi komputer dan suruh ia lari beratus juta kali kat pelbagai jenis muka bumi maya. Oh, jadi ia jatuh, bangun dan belajar dalam simulasi itu? Tepat. Dalam kelajuan simulasi yang sangat pantas, bila perisian AI tu dah betul-betul matang dan tak jatuh lagi, baru dorang muat turun perisian tu ke dalam tubuh mechanical physical robot sebenar. Wow! Jadi secara refleks, robot tu dah tahu nak seimbangkan badan walau kat jalan yang tak rata? Betul. Dan kalau kita kaitkan dengan realiti perniagaan kat Malaysia... Ya, contohnya kalau saya ada kilang kat Pulau Pinang atau gudang kat Shah Alam, perlu ke saya bersedia beli robot ni esok? Adakah benda ni praktikal atau cuma nak viral kat internet je?
Buat masa ni, ia satu demonstrasi teknologi. Tapi ia kepraktisan untuk masa depan yang sangat terdekat. Dalam perniagaan, kita tengok ROI kan, peluangan pelaburan. Ya, sentiasa. Kos buruh manusia sekarang makin lama makin naik. Tapi kos untuk buat chip komputer, sensor lidar dan perisian AI makin lama makin turun. Jadi, lambat laun, graf dua kos ni akan bersilang. Tepat sekali. Dan bila graf tu bersilang dalam 2 atau 4 tahun lagi, robot tak perlukan cuti sakit, tak perlukan shift rehat atau kilang yang ada kipas. Seluruh rantaian logistik dan pengangkutan akan berubah. Maknanya, perniagaan masa depan tak akan dihadkan oleh daya ketahanan otot manusia lagi. Betul. Itu untuk kerja fizikal. Dan ini yang buat saya rasa lebih ekstrim. AI sekarang bukan sekadar ganti otot kita. Ia dah mula ganti otak kita. AI mula dominasi strategi pemikiran, pemasaran dan kerja-kerja kreatif digital. Ya, dan untuk syarikat bersaiz sederhana, AI digital ni akan bagi impak yang lebih cepat dirasai berbanding robot fizikal tu. Cuba kita tengok contoh industri pembinaan kolam renang kat Amerika Syarikat. Ada syarikat yang guna perisian macam ProDBX dan OpenClaw. Sistem bot sembang dorang bukan macam bot biasa yang cuma jawab soalan lazim kan? Oh, langsung tak? Benda ni jauh beza. Sistem bot ni boleh tapis pelanggan dalam beberapa saat dan tulis email dengan nada yang sangat profesional. Macam ada staf khidmat pelanggan yang betul. Ya, dan yang paling gila, bot OpenClaw ni beroperasi secara autopilot. Ia tak perlukan manusia untuk suruh dia kerja. Apa yang dibuat secara autopilot tu? Ia automatik imbas peta image satellite untuk cari rumah-rumah yang bernilai $500,000 hingga lebih $1 juta. Dan ia cari rumah yang ada ruang halaman belakang yang kosong. Wah, dia terus sasar demografi orang kaya yang ada ruang yang sesuai. Pintar betul. Kan? Dan AI ni buat semua ni sendirian. Ia ambil gambar satelit rumah tu dan letakkan lakaran rekaan kolam renang mewah 3D terus atas gambar tu. Tanpa campur dengan manusia. Sifar campur tangan manusia. Lepas tu, ia kira anggaran kos pembinaan kolam tu. Ia siap cetak postcard fizikal secara automatik yang ada gambar sebelum dan selepas, letak kod QR dan pos ke peti surat pemilik rumah tu. Jadi seluruh proses mencari pelanggan dan beri sebut harga tu diuruskan oleh mesin. Betul. Tapi macam mana satu perisian boleh tengok gambar satelit yang rata dan tahu itu adalah kawasan rumput kosong yang sesuai untuk bina kolam? Di sinilah wujudnya teknologi kecerdasan buatan spesial atau spatial AI yang digabung dengan penglihatan komputer. Bila AI tengok imej satelit, dia tak tengok warna macam mata kita. Habis tu dia nampak apa? Ia proses piksel untuk ukur kedalaman. AI boleh bezakan mana satu tekstur bumbung, mana pokok dan mana tanah yang rata. Ia tukar gambar 2D tu kepada pattern ukuran 3D, lepas tu ia semak silang dengan data awam untuk pastikan rumah tu memang mahal. Wow, jadi ia bukan lagi alat bantuan kerja. Benda ni dah jadi ejen jualan yang berdikari. Ya, ia macam mengupah seorang jurujual yang tak pernah penat. Dan revolusi ni bukan kat jualan je. Kat bahagian kreatif dan seni 3D pun ada benda gila tengah berlaku. Anda pernah dengar pasal Model Context Protocol atau MCP? Ya, sistem yang jadi jambatan antara model bahasa AI dengan perisian. Betul. MCP ni hubungkan AI macam cloud secara langsung dengan perisian animasi 3D, contohnya Blender. Selalunya, kalau kita nak buat tekstur atau pantulan cahaya dalam Blender, seorang pereka 3D kena faham pasal shading nodes kan? Kena ingat formula. Ya, sangat rumit dan teknikal. Tapi dengan MCP ni, pereka tak payah nak klik-klik menu lagi. Anda cuma perlu type arahan guna bahasa manusia biasa je. Boleh bagi contoh? Boleh. Anda cuma type, buat satu bahan tembaga luluh hawa atau sediakan susunan pencahayaan studio 3 titik. Boleh juga arahkan, animasikan kamera pusing objek ni selama 120 bingkai. Dan AI tu akan buat semua tu terus? Ya, AI tu faham arahan anda dan kat belakang tabir, ia tulis skrip kod Python yang panjang-panjang dan ubah fail 3D tu secara spontan. Tapi soalan saya, macam mana AI tahu rupa tembaga luluh hawa dan tukar jadi kod Python? Sebab AI ni dah dilatih dengan berbilion gambar, visual dan data. Jadi bila anda sebut tembaga luluh hawa, AI tahu maksud anda adalah campuran warna hijau oksida, pantulan cahaya yang kelam dan permukaan yang kasar. Oh, dia faham ciri-ciri bahan tu secara matematik. Python. Analogi saya macam ni lah.
Anda bayangkan anda ada jurujual yang tak pernah tidur, tengah cari prospek dari angkasa guna satelit. Dan kat sebelah anda, ada pengatur cara dan pereka 3D bertaraf dunia, duduk tunggu arahan anda. Satu kelebihan yang tak adil sebenarnya. Ya, jadi persoalannya, macam mana PKS kat Malaysia nak gunakan benda ni? Adakah kita akan ketinggalan kalau lambat? Kemahiran kerja sekarang tengah beralih dengan sangat drastik. Pemenang zaman sekarang bukan lagi orang yang laju klik tertikus atau yang rajin type email. Habis tu, siapa yang menang? Pemenangnya adalah sesiapa yang cekap bagi arahan. Atau kita panggil prompting. Kemahiran membimbing AI untuk capai matlamat perniagaan. Jadi tak perlu gajikan staf yang ramai lah. Betul. Anda boleh fikirkan konsep mengembangkan bisnes tanpa perlu tambah staf secara linear. 3 staf yang mahir arahkan ejen AI, kekuatan dorang mungkin sama dengan satu jabatan pemasaran syarikat gergasi. Sangat membuka mata. Tapi kehebatan algoritma AI, satelit dan otonomi ini membawa kita ke satu fasa yang agak gelap sikit dalam perbincangan kita hari ini. Ya, bagian risiko tu. Betul. Teknologi yang kita guna untuk jual kolam renang atau jalan-jalan kat kilang ni, ia ada nilai berbilion dolar kalau digunakan dalam sektor keselamatan dan perisikan ketenteraan. Automasi berteknologi tinggi ni adalah komoditi geopolitik paling bernilai abad ini. Dan ini bawa kita kepada satu fenomena yang meresahkan. Dalam sumber kita, ada laporan pasal beberapa saintis berprofil tinggi di Amerika Syarikat yang pakar dalam bidang satelit, ruang angkasa dan AI. Dorang ditemui mati kan? Ya, ditemui mati atau hilang tanpa jejak. Antaranya Carl Gilmore, seorang ahli astronomi angkasa yang ditembak mati. Lepas tu Frank Maywall dan Monica Ressa dari Jet Propulsion Lab. JPL tu institusi yang sangat berprestij di bawah NASA. Betul. Senarai tu tak habis kat situ. Ada William McCastlin, bekas ketua penyelidikan tentera udara. Ada Melissa Cassis dari Makmal Los Alamos dan Nuno Loureiro, seorang penyelidik MIT yang juga ditembak mati. Bunyi macam, skrip film. Kan? Macam filem perisikan James Bond. Saya yakin mesti pendengar kita fikir, adakah ini cuma konspirasi internet yang nak sensasi? Ada tak bukti sahih yang dorang ni dibunuh sebab kerja dorang? Sebagai penganalisis, sangat penting untuk kita bersikap telus dan tak memihak pada teori konspirasi yang melulu. Ya, kita cuma lapor apa yang sumber nyatakan. Betul. Setakat ni secara rasmi tak ada pihak berkuasa yang sahkan semua kematian ni adalah rantaian jenayah bersiri yang terancang. Tapi Ya, mesti ada tapinya. kita tak boleh nafikan ada pertindihan fakta yang sangat jelas kat sini. Saintis-saintis ni bukan pekerja akademik biasa. Dorang pegang tahap keselamatan atau security clearance yang paling tinggi dalam negara. Maksudnya makluman yang dorang tahu tu sangat sensitif lah. Sangat sensitif. Kepakaran dorang kat MIT dan makmal kebangsaan ni melibatkan gabungan pendirian satelit dan sistem kawalan AI. Jadi, walaupun tak dibuktikan ada kaitan langsung, mesej tersiratnya adalah teknologi yang memacu perniagaan kita hari ini dikawal ketat oleh negara-negara besar. Ya. Maklumat dan teknologi adalah perlumbaan senjata versi moden. Sesiapa yang kawal visual satelit dan AI, dorang akan kuasai infrastruktur ekonomi dunia. Nyawa pakar-pakar ni berada dalam zon risiko geopolitik tu. Wah, betul-betul satu kupasan yang berat dan mendalam. Sesi kita kali ini memang bawa pendengar merentasi satu perjalanan yang panjang. Dari hospital ke angkasa lepas. Betul, kita mula dengan robot berodah yang tayang muka doktor kat Carolina Utara. Lepas tu kita tengok robot Unitree H1 yang pecahkan batas kelajuan mobiliti manusia, berlari selaju 20 batu sejam. Dan kita selami AI yang jadi ejen jualan, kenal pasti halaman rumah dari satelit untuk bina kolam renang. Ya, dan perisian MCP yang tulis kod Python cuma dengan arahan bahasa biasa. Semuanya diakhiri dengan perlumbaan kuasa geopolitik di sebalik teknologi ini semua. Apa yang kita boleh simpulkan adalah rentak perubahan ni tak akan perlahan. Ia akan terus pecut. Otomasi dah melepasi fasa ujian. Dan ia sekarang ada kat pasaran terbuka. Ya, pesaing perniagaan anda akan mula guna senjata AI ni. Jadi kepada anda yang merupakan pemilik perniagaan, tolong dengar dan faham hal ni. Otomasi tak akan tunggu anda bersedia. Benda ni sedang berlaku sekarang. Betul. Kalau anda masih nak harapkan cara manual untuk lawan kelajuan AI yang boleh imbas gambar satelit dan hantar surat jualan secara automatik tanpa tidur walau sesaat, perniagaan anda berisiko tinggi untuk gulung tikar.
anda akan ditenggelamkan oleh pesaing yang lebih tangkas. Namun begitu, perbincangan awal kita tentang pesakit dan robot perubatan tadi ada tinggalkan satu mesej yang sangat penting. Pasal hilangnya sentuhan manusia kan? Ya, bila kelajuan dan proses kerja anda dah dikalahkan oleh AI dan robot, apa lagi ciri unik yang boleh buat pelanggan terus setia dengan syarikat anda? Itu soalan yang sangat berat. Jadi, saya nak akhiri sesi hari ini dengan satu soalan provokatif untuk anda renungkan. Bila segala operasi fizikal, kad kilang atau syarikat anda dah diganti dengan lengan robot dan semua kerja rekaan digital atau jualan anda dijalankan sepenuhnya oleh kod perisian yang tak ada jiwa, apakah aspek kemanusiaan dalam perniagaan anda yang mustahil untuk dipelajari oleh mana-mana robot? Sesuatu yang wang dan AI tak boleh beli. Betul. Adakah empati atau mungkin layanan ikhlas yang akan buat pelanggan pilih anda berbanding satu algoritma yang sekadar murah? Fikir-fikirkanlah jawapan tu bersama pasukan anda. Kerana di situlah letaknya kelangsungan perniagaan anda. Teruskan berinovasi dan kekalkan sifat ingin tahu. Jumpa lagi